konsert dan juga ada artis. Apa yang saya boleh cakap kat sini, kita kena ada sikit kepercayaan pada diri kita juga untuk lakukan hal ni. Kalau kita percaya kita ada fans tu ke, dan kalau kita percaya dengan karya-karya kita, benda-benda tu kita tak payah fikirkan sangat lah. Dan sebab rezeki tu Tuhan jaga, insyaAllah boleh. Baik, Encik Mendy, sebelum harapan untuk konsert, saya... Kita jawab daripada Noel punya soalan tadi. Oh, okey, silakan. Memang kita aware banyak konsert yang berlaku, tapi inilah kelainan yang harus ditonton Spider Unplugged. Itu je saya nak cakap kan. Yang biasa tu konsert biasa. Kelainannya ialah Spider Unplugged yang first time berlaku untuk Spider, dan kita dah lama tidak ada satu konsert Unplugged yang berskala besar dan saya pasti akan menghiburkan. Siapa yang tak datang rugi. Baik. Okay. Siapa tak datang rugi. Yang itu kena buat headline. Okey, baik Abang Tam. Janji bang untuk konsert kali ni, apa janji-janjinya kepada peminat? Janji saya datang. Mesti datang. Tak datang tak jadi konsert. Itu saya janji lah tu. Janji lain saya tak tahulah apa nak cakap. Tapi apa yang kita boleh cakap ialah janji kita buat benda ni bukan untuk macam saja buat asal boleh. Tadi tujuannya untuk kita menghiburkan orang yang datang, orang yang percaya dengan karya kami. Jadi janji kita, insyaAllah kita akan beri sepenuh hati kita untuk korang semua. Baik. Ada merchandise bang kali ni? InsyaAllah. Merchandise pasti ada, daripada Spider pasti ada. Okey. Daripada untuk konsert, insyaAllah sedang dalam rangka untuk kita ada satu jenama yang kita tengah collaborate untuk salah satu kita punya merchandise, tapi kita tak ada saja untuk beritahu tadi sekarang, mesti dalam proses usaha-usaha dia. Tapi kita nak umumkan lah dengan kita punya media sosial kepada. Baik. Pastinya limited edition abang semestinya. Saya saiz M. Okey, Encik Mendy, silakan harapan untuk konsert kali ni. Untuk harapan baiklah Putra ni punya pertanyaan kan. Harapan of course sebagai penganjur, bagi wakil penganjur dan juga kawan-kawan saya penganjur, Cik Samsul Effendi, Marco dan ada lagi yang tak sempat sampai. Kita harapannya supaya konsert ni berjaya, memenuhi cita rasa peminat dan peminat memenuhi ruang acara di venue di Megastar akan datang, dan kita sama-sama menjadikan satu kenangan terindah walaupun untuk bersama dengan Spider. Itulah harapan saya. Baik, insyaAllah. Baik, kita tak dengar suara Abang Is, Abang Ai. Mungkin ada sedikit lah sebelum kita habiskan sesi soal jawab. Abang pun bersama harapan saya sama macam penganjur juga lah. Semoga tiket ni laju, habis dan masing-masing puas hati dengan konsert ni, insyaAllah. Semua suara saya diorang dah sampaikan. Kalau tambah mengarut tiga ni. Abang pun ada sikit nak diperkatakan. Sama juga, tak ada apa. Terima kasih banyak-banyak. Okeylah, kalau macam itu habislah sesi soal jawab kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Spider dan juga Encik Mendy. Baik, kita nak ambil tempat untuk kita bagi foto frame, dan ini juga salah satu bentuk apresiasi kepada rakan-rakan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk Spider Unplugged. Yang pertama saya ingin menjemput selaku rakan radio rasmi untuk kalau kita boleh jemput Marco dan Pokok kan pasti sekali. Tak nampak penindung dari belakang. Ni, dulu silakan. Marco dan juga Pokok. Takut salah sebut. Baik, jom kita nak teruskan dengan penyerahan foto frame kita hari ini. Yang pertama saya ingin menjemput rakan radio rasmi untuk Spider Unplugged dari Sinar dan juga Era, Cik Ifara. Silakan. Ni ada 20-an tadi ni. Sekali. Okey.